عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bagi ruang untuk kita bersama-sama menjadi tetamu Allah di rumah Allah untuk meneruskan lagi pembacaan Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Kafafi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah sampai kepada cerita Nabi yang ke-14, iaitulah Nabi Harun alaihi salam. Sebelum pada tu kita dah cerita tentang Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Hari ini tentang Nabi Syuaib dan juga hari ini tentang Nabi Allah Harun alaihissalam. Sebelum pada ni kita cerita tentang Nabi Allah Syuaib. Ini cerita tentang Nabi Allah Harun. 25 orang Nabi yang disebut dalam Al-Quran yang sekurang-kurangnya kita kena tahu nama dia. Harun alaihissalam. Sayyidina Harun cerita dia tak banyak dalam Al-Quran. Biasanya cerita dia dicerita bersama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebab Nabi Harun dengan Nabi Musa ni adik-beradik. Kedua-duanya adalah anak kepada Imran bin Fahith bin Azir bin Lawi bin Yaqub. Maknanya dia Bani Israel, keturunan Nabi Allah Yaqub, tapi daripada anak Nabi Yaqub yang namanya Lawi. Sebelum pada ni kita sebut anak Nabi Yaqub ada 12 orang. 12 orang itu membentuk 12 keluarga ataupun 12 kabilah Bani Israel, 12 bangsa Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam daripada anak Nabi Yaqub yang namanya Lawi. Ayah dia adalah Imran. Itu Nabi Harun. Nabi Harun dan juga Nabi Musa. Dia bin Imran bin Fahid bin Azir bin Lawi bin Yaqub. Jadi Nabi Harun alaihissalam dia dilahirkan di Mesir. Dilahirkan di Mesir. Makna pemindahan Bani Israel ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub dulu kan kita cerita. Maka keluarga anak-anak Nabi Yaqub, begitu juga dengan Nabi Yaqub, semuanya berpindah ke Mesir setelah Nabi Yusuf menjadi aziz Mesir, menjadi seorang pembesar di Mesir tu. Jadi di situlah berkembangnya Bani Israel. Mana Bani Israel ni berkembang, dia beranak pinak dia di Mesir. Sehinggalah kepada zaman Nabi Harun dan juga Nabi Musa. Walaupun tempat asal Bani Israel ni bukan Mesir, tempat asal dia di Palestin. Dan Nabi Yusuf pun beri wasiat kepada anak cucu dia, jasad dia kat gigi, bawa ke Palestin. Makna dikuburkan seketika di Mesir, kemudian jasad dia dibawa ke Palestin untuk dikuburkan di sana, di sebelah ayah dia Nabi Allah Yaqub, Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang ni memang kubur Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim ada di Palestin, di Al-Khalil, Palestin. Nabi Harun dia beranak di Mesir. Di Mesir pada tahun dipanggil tahun Al-Afu. Tahun Al-Afu dengan makna tahun kemaafan. Kemaafan dengan makna Bani Israel tidak dibunuh. Mana-mana anak lelaki Bani Israel tidak dibunuh pada tahun itu. Dia zaman Fir'aun dulu, setelah Fir'aun bermimpi keluarnya api daripada Palestin mari ke Mesir,
sehingga merentungkan seluruh istana dia. Kerajaan dia terbakar disebabkan api yang datang daripada Palestin. Jadi dia tanya ahli nujum dia. Ahli nujum dia kata ini penanda bahawa kerajaan Firaun akan binasa oleh seseorang yang berasal daripada Palestin. Maknanya berasal daripada Bani Israel, yang sekarang, yang pada waktu itu ramai di Mesir. Jadi Firaun pun memerintahkan mana-mana anak lelaki daripada Bani Israel itu mesti dibunuh. Anak lelaki mesti dibunuh. Yang tinggal hanyalah anak perempuan saja. Mana hak perempuan je yang tinggal, yang dibenarkan untuk hidup. Hak lelaki kena bunuh semua sekali. Bila dia buat peraturan gitu, jadi ramailah maka berkuranglah lelaki Bani Israel. Sedangkan orang lelaki di kalangan Bani Israel ni fungsi dia, peranan dia besar di Mesir. Dia sebagai pekerja, sebagai kuli orang panggil, sebagai pekerja. Bila kurangnya orang kata Bani Israel ni, jadi banyaklah masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Tak ada kaki tangan untuk nak bekerja. Jadi Firaun dia buat keputusan untuk hak lelaki pula kita benar setahun bunuh, setahun lagi lok dia besar. Hak setahun lagi hak lok besar tu tujuan dia untuk dijadikan sebagai khadam, dijadikan sebagai pekerja untuk keperluan masyarakat Kipti pada waktu tersebut. Jadi Nabi Harun ini dia beranak pada tahun Al-Afu, tahun tidak dibunuh Bani Israel. Dia selang setahun. Tahun ni kalau beranak, okey, lok biar besar, dia jadi pekerja lagi. Tahun depan bunuh. Tahun depan sekali lagi pula lok, tahun depan sekali lagi pula bunuh. Tahun dia panggil tahun Al-Afu dengan tahun Al-Qatlu. Al-Qatlu tu tahun dibunuh. Nabi Harun dia beranak tahun Al-Afu. Jadi dia boleh hidup lah. Kalau Nabi Musa pula dia beranak tahun Al-Qatlu. Tahun diarahkan supaya dibunuh semua anak-anak Bani Israel. Tetapi janji Allah tetap akan berlaku. Bukan setakat Nabi Musa hidup, tidak dibunuh, bukan hidup dalam istana Firaun pula. Baik. Jadi umur Nabi Musa, Nabi Harun, dia lebih tua daripada Nabi Musa 3 tahun. 3 tahun. Dan kisah dia banyak disamakan, disertakan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Beza antara Nabi Harun dengan Nabi Musa dari segi kefasihan. Nabi Harun ni lebih fasih daripada Nabi Musa. Kerana tu masa Nabi Musa dilantik menjadi rasul dan diutuskan kepada Firaun, Nabi Musa pohon daripada Allah supaya diizinkan abang dia Harun untuk bersama-sama dia untuk berdakwah, sebagai pembantu dia untuk berdakwah kepada istana Firaun. Jadi diriwayatkan bahawa Nabi Harun ini dia hidup umur dia 122 tahun dan dia meninggal sebelum daripada Nabi Musa lebih awal 3 bulan. Maknanya umur dia 3 tahun, tua daripada Nabi Musa, kemudian dia meninggal 3 bulan lepas pada tu Nabi Musa pula. Jadi kisah dia dengan Nabi Musa ni sentiasa orang kata kisah dia dengan kisah Nabi Musa ni dicerita dalam Al-Quran secara serentak. Banyak sangat yang Tuhan cerita. Bila Nabi Harun dia dikaitkan dengan adik dia, iaitulah Nabi Musa alaihi salam. Meninggal dipanggil Ardu At-Tih. Ardu At-Tih ni tempat Bani Israel sesat. Tak boleh keluar daripada tu selama 40 tahun. Setelah dia ingkar perintah daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagai hukuman 40 tahun dia tak boleh nak keluar daripada semenanjung Sinai. Tak boleh nak keluar. Nak masuk ke Palestin tak boleh. Tak jumpa cari jalan. Dan ketika sesat itulah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal. Dan Bani Israel dia tak boleh masuk ke Baitul Maqdis melainkan setelah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka boleh masuk semula ke Palestin, ke Baitul Maqdis itu pada zaman Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dia menjadi
orang kata pembantu kepada Nabi Musa. Nabi bin Nun, Nabi apa maksud? Tak mari. Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Nabi Yusha' bin Nun ni dilantik menjadi rasul selepas daripada meninggalnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Dialah yang memimpin Bani Israel selepas daripada itu. Zaman hidupnya, zaman Rasul Bani Israel Yusha' bin Nun lah, Bani Israel boleh masuk ke Palestin semula, balik semula ke Palestin. Baik. Jadi itu kisah ringkas tentang Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-15 pula Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa dia punya silsilah dia macam ke Nabi Harun lah juga. Kalau Nabi Harun, Harun bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Ishaq bin Ya'qub. Maka begitulah juga Nabi Musa alaihissalam. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Ya'qub, kemudian bin Ishaq, kemudian bin Ibrahim, kemudian bin Taruh, sampailah ke atas sana. Baik. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman Firaun di Mesir. Macam Nabi Harun dilahirkan di Mesir, sebab itulah tempat Bani Israel berkembang. Semenjak daripada perpindahan Nabi Ya'qub bersama-sama dengan anak dia, zaman pemerintahan Nabi Yusuf, ataupun zaman Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri di, orang kata, di negeri Mesir. Jadi Nabi Musa ini dilahirkan fi amul qatli. Amul qatli makna hari pada tahun yang Bani Israel akan dibunuh. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh najjaynakum, ingatlah ketika mana kami menyelamatkan kamu, min ali fir'aun, daripada Fir'aun dan juga pengikut-pengikut dia, yasumunakum, yang mana mereka itu menyeksa kamu, su'al azab, dengan azab yang amat dahsyat, yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Makna mula-mula beranak je, kalau anak lelaki bunuh. Sampailah kurang pekerja di Mesir tu, Qara baru pula tubik, setahun bunuh, setahun biar hidup tu tujuan tu nak dijadikan apa, pekerja lepas pada tu. Mana teruk Bani Israel ditindas ketika berada di Mesir pada zaman Fir'aun. Walaupun sebelum daripada tu Bani Israel menguasai Mesir. Bani Israel menguasai Mesir. Bila zaman tu berubah, mari zaman Fir'aun berkuasa, dan Fir'aun bengang kepada Kibti, bengang kepada Bani Israel, sehingga Bani Israel dijadikan khadam, dijadikan hamba. Orang yang perempuannya orang kata disakitilah. Ini dalam Quran Tuhan sebut yuzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak-anak lelaki, membunuh, wa yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan anak-anak perempuan hidup. Tujuan untuk jadi, orang kata, jadi tempat untuk dia nak lepaskan nafsu dia. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini sesuatu ujian yang besar daripada Tuhan. Ini yang dicerita dalam Al-Quran, bagaimana keadaan Bani Israel ketika zaman Fir'aun. Memang dahsyat sangat. Dia daripada bangsa yang memimpin, akhir sekali bangsa yang disakiti oleh Fir'aun. Sebab Bani Israel ni memang perangai dia tak comel. Bila dan dia ramai, dia mula nak menguasai orang. Jadi peribumi lah kita kata, peribumi bengang dengan apa yang berlaku. Akhir sekali mereka ditindas dengan seteruk-teruknya.
Dan di kalangan Bani Israel ini ramai nabi-nabi. Di kalangan Bani Israel ini ramai nabi-nabi. Itu tidak dinafikan. Antara sebab para ulama kata ramai nabi-nabi di kalangan Bani Israel, antara sebabnya kerana Bani Israel ini terkenal dengan keras kepalanya, terkenal dengan sikap jahatnya, dan terkenal dengan tipu muslihatnya. Jadi perlu kepada nabi-nabi yang ramai. Setelah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pula pada tahun Qarab, anak-anak Bani Israel kena bunuh kalau hak lelaki. Jadi mak dia ialah beranak-anak, anak pula comel. Jadi sayang, maka Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada mak dia untuk dia buang Nabi Musa alaihissalam di dalam kotak dan dihanyutkan di sungai Nil. Ini ada surah auhayna ila ummi Musa. Allah mewahyukan kepada mak Nabi Musa. Ani kzifihi fit tabut. Makna letak Nabi Musa tu dalam peti dan hanyutkan di sungai. Tuhan guna perkataan wa auhayna. Kami wahyukan kepada mak Nabi Allah Musa. Ada setengah orang dikata ini menunjukkan ada juga nabi daripada kalangan wanita. Sebab dalam Quran Tuhan kata wa auhayna ila ummi, kami wahyukan. Sebenarnya wahyu di sini dengan makna ilham, bukan dengan makna Sayyidina Jibril buat turun wahyu. Tidak menjadikan seseorang macam ke dalam Quran Tuhan cerita tentang lebah. Tuhan cerita tentang lebah juga. Tuhan kata wa auhayna ila nakhlin, kami wahyukan kepada lebah. Bukan makna ada lebah jadi nabi, tidak. Maknanya Allah ilhamkan. Allah ilhamkan kepada mak Nabi Allah Musa supaya Nabi Musa akan terus kekal dengan dia. Allah suruh dia peranyuk Nabi Allah Musa tu dalam dia mari idea nak peranyuk Nabi Allah Musa dalam sungai. Dia bawa dia air hanyut sampailah ke istana Firaun. Dayang-dayang Firaun tengok ada budak kecil, bagi tahu kepada Asiah, isteri kepada Firaun. Asiah tengok, Allah campurkan rasa sayang kepada budak tu. Dia tahu Bani Israel, sebab Bani Israel ni dia ada rupa dia lain dengan orang Kipti. Macam kita orang Melayu lah, duduk mana-mana tengok orang Melayu dah lalu dah. Lain rupa kita orang Melayu dengan orang Arab. Firaun kata ni Bani Israel ni kena bunuh. Asiah kata jangan bunuh. Kita jaga dia. Mudah-mudahan dia beri manfaat kepada kita. Jadi Tuhan campurkan rasa sayang dalam hati Asiah dan rasa siang dalam hati Firaun. Padahal dia dah buat keputusan ni, nak kata Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa yang dia nak buat selama mana kita taat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak persia-siakan. Maka membesarlah Nabi Musa alaihissalam dalam istana Firaun. Firaun tu jadi pak dia. Sayangnya Firaun kepada dia dah pula. Jadi macam orang besar Nabi Musa ni. Orang respect kepada dia sebab dia anak raja. Walaupun orang tahu ni muka macam ke Bani Israel ni. Mana adalah perkauman antara Kipti dengan Bani Israel tu. Sehinggalah satu hari dia tengok ada orang-orang Firaun sedang gocoh dengan seorang pemuda Bani Israel. Jadi dia tengok, dia nak leram dia tu, jadi dia terpukul hak yang daripada orang Firaun tu, orang Kipti tu. Mati terus orang. Mati terus. Bila mati terus, orang tak tahu, jadi masing-masing buat senyap lah. Buat senyap, hak yang tu pun buat senyap. Jadi Firaun pun arahlah cari siapa dia pembunuh ni. Orang tak tahu. Orang tak tahu bahawa yang bunuh tu Nabi Musa. Bukan Nabi Musa bunuh pun. Nabi. Bila Nabi ni tumbukan dia tak sama lah dengan tumbukan orang biasa. Kuat. Dia bukan nak bunuh, tapi dah tumbukan tu kuat, mati terus. Selang beberapa hari lepas pada tu, orang yang sama Bani Israel itu balas pula dengan orang lain. Dalam keadaan marah, Nabi Musa mari tujuan nak lerah, nak marah ke Bani Israel tu. Mu ni apa benda ni? Baru ni balas dah. Ni balas pula kali lagi mu nak cari nyaki sungguh. Kita duduk negara orang ni. Bukan negara kita di Palestin tu.
Kan di waktu bi isu perkauman benda-benda kan letih kan. Jadi hak ni dia dalam keadaan takut. Dia takut Nabi Musa mari tombok dia pula, takut mati dia pula. Mulut dia terlupa, "Mu nak bunuh aku ke Musa? Macam kamu bunuh Bani Israel, macam kamu bunuh orang Firaun baru ni." Orang hak belawang dengar, oh rupanya Musa yang bunuh. Kecoh, Musa yang bunuh. Jadi Nabi Musa pun takutlah. Takut maksud dia Firaun dah mula tahu yang membunuh kaum dia itu adalah Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa pun lari daripada Mesir. Lari daripada Mesir sampai ke negeri Madian. Yang kita sebut baru ni tu. Di negeri Madian dia berjumpa ada 2 orang perempuan yang nak ambil air. Banyaklah kisah dia. Puan tu beratur, orang lelaki belaka. Pendek ceritanya Nabi Musa tolong dia. Tolong dia sehingga dia bolehlah ambil air dalam telaga itu dan dibawa balik ke rumah dia, dan dia bagi tahu kepada ayah dia ada seorang pemuda asing yang sekarang ni sedang berehat di bawah pokok, dialah yang tolong kita untuk nak dapatkan air ni. Ayah dia kata baik orang ni. Ginilah, pergi panggil lah. Pergi panggil, kita layang dia sebagai tetamu. Waktu tu Nabi Musa doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rezeki kepada dia lapar perut dah. Apa perut dah orok dah tubuh. Dia kata ini ila ma anzalta bihi min khairin faqir. Ada ayat Nabi Musa sebut. Tengok dia punya, dia ingat. Inni lima anzalta bihi alayya min khairin faqir. Itu dah ayat tu. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Min khairin faqir. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli. Maka Nabi Musa pun bantulah 2 orang perempuan tadi untuk dapatkan air tu. Kemudian bila selesai dah, tawalla ila dhilli, dia balik semula kepada pokok untuk dia berteduh bawah tu. Dalam keadaan tak orok, perut lapar ni. Dia pun berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini kepada apa yang engkau turunkan kepada aku daripada sesuatu yang baik-baik itu fakir, aku ini amat memerlukan. Dia tak kata ya Allah tu berilah rezeki kepada aku, tak kata. Ini doa Nabi-Nabi. Dia kabur tentang kelemahan diri dia. Dia minta dengan Allah. Tapi bukan dengan cara tasrih. Bukan dengan cara bagi tahu dengan jelas. Bagi tahu dengan jelas dengan ya Allah, bagilah makanan kepada aku, ya Allah, murahkanlah rezekiku. Dia tak kata gitu. Dia kata ya Allah, kebaikan yang engkau turunkan kepadaku, ya Allah, aku amat memerlukan. Mana ya Allah, aku amat memerlukan kepada anugerah daripadamu, ya Allah. Dia tak kata ya Allah, bagilah anugerah tu kepada aku. Tapi makna dia sama je. Makna dia sama je. Dan doa Nabi-Nabi kebiasaannya dalam bentuk ini. Ini orang panggil doa bit-ta'rid. Doa bit-ta'rid. Dia nyatakan keadaan dia. Aku amat memerlukan kepada pertolonganmu, ya Allah. Aku ni amat lemah, ya Allah. Aku ni tak orok, ya Allah. Maksud dia apa? Maksud dia, tolonglah aku, ya Allah. Tengok Nabi Yunus kata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Aku ni di kalangan orang-orang yang zalim. Aku telah buat dosa, ya Allah. Maksud dia apa? Maksudnya ampunilah aku, ya Allah. Dan tolonglah aku, ya Allah. Jadi melalui orang kata ayah 2 orang wanita tadi, Nabi Musa boleh makanan dan boleh tempat tinggal. Maka ayah 2 orang wanita tadi suruh anak dia 2 orang ni pergi panggil orang asing yang sedang orang kata berteduh di bawah pokok tadi, jemput mari ke rumah sebagai tetamu. Nabi Musa pun pergilah. Maka orang ayah kepada 2 orang tadi, qila, ada ulama tafsir yang kata itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam.
Jadi kalau itu Nabi Syuaib, maka umur Nabi Syuaib memang panjang sangat-sangat lah. Memang panjang sangat-sangat. Ada juga yang kata itu bukan Nabi Syuaib. Itu seorang lelaki tu tua yang kebetulan namanya Syuaib. Dia bukan Nabi Syuaib, kebetulan nama dia Syuaib. Hak yang jelasnya dalam Quran Tuhan khabar Nabi Musa dijemput oleh seorang lelaki tua, Syaikhun Kabir, seorang lelaki tua, ayah kepada dua orang wanita yang dia bantu untuk nak dapatkan air. Maknanya kalaulah iaitu Nabi Syuaib, maka Nabi Musa adalah menantu kepada Nabi Syuaib. Dan orang itu juga berada di Madian. Yang kita sebut baru ni bahawa Nabi Syuaib tempatnya di Madian. Madian tu maknanya keturunan Madian bin Ibrahim. Maknanya atas lagi tu. Keturunan Madian bin Ibrahim. Madian tu salah seorang daripada anak Nabi Ibrahim, daripada isterinya yang bernama Qaturah. Ada 14 orang semua sekali anak Nabi Ibrahim. Hak yang disebut dalam Al-Quran dua saja, Ismail dan juga Ishaq sahaja. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukan kepada kebaikan yang kamu turun kepada aku. Aku perlu sangat-sangat ya Allah. Maknanya ya Allah, turunkanlah kebaikan kepada aku. Ini doa Nabi-Nabi, biasanya dia akan guna ayat begitu. Dia tak minta, bukan dia tak minta secara langsung. Dia minta tapi bukan minta secara langsung. Yang diistilahkan sebagai ad-du'a bit-ta'rid. Satu lagi ad-du'a bit-tasrih. Tasrih kita minta ya Allah tolonglah aku ya Allah bagilah makanan kepada aku ya Allah. Ini minta bit-tasrih. Dua-dua tu digunakan. Dan setengah ulama kata bit-ta'rid itu lebih beradab. Bit-ta'rid itu lebih beradab. Tapi tak salah tak salah. Baik. Maka berkahwinlah Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang daripada anak puang yang orang tua tadi tu. Dah 10 tahun dia duduk di Madian, maka mulalah dia nak balik ke Mesir semula. Sebab tu kaum dia ada di Mesir. Dalam perjalanan nak ke Mesir daripada Palestin lalu ikut Sinai. Kalau kita pergi ke Mesir, Mesir ni di benua Afrika dah. Sebelah Mesir tu ada semenanjung Sinai. Selepas semenanjung Sinai tu Palestin. Jadi dia lalu ikut Sinai. Masa lalu ikut Sinai tu lalu ikut Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina, lalu pergi ke Mesir, memang orang pergi melancong lah situ. Situ boleh tengok tempat Nabi Musa munajat. Atas Bukit Tur Sina tu ada gereja sutir, gereja Kristian sutir, ada gereja Yahudi sutir, kemudian ada masjid sutir atas tu. Orang Yahudi pun kata tempat dia mari ziarah juga. Orang Nasrani pun dia kata tempat dia mari ziarah. Orang Islam pun mari ziarah juga. Dan adalah saya alhamdulillah masa duduk Mesir tu pergi sekali ziarah situ. Tengoklah tempat yang Nabi Musa bermunajat tu. Antara orang kata kecantikan yang ada atas Bukit Tur Sina ni ialah kita boleh tengok waktu, kita boleh tengok matahari terbit dan juga matahari jatuh. Masa matahari terbit jatuh memang comel sangat-sangat. Maknanya tak jumpa tempat kita. Dengan colournya, dengan keadaan memang comel. Dan memang orang mari daripada seluruh dunia tu, antara orang pergi ke Bukit Tur Sina sebab nak tengok matahari naik ataupun matahari jatuh. Naik atas tu, sampai atas tu kalau musim sejuk, air mineral kita bawa tu jadi kaca lah ni. Jadi kaca. Tangan kena pakai sarung tangan ni. Kalau buang je sarung tangan serebang selalu. Maknanya atas sana sejuk sangat-sangat. Situ kita boleh bayang, ya Allah hebatnya mujahadah Nabi Allah Musa. Ambil wuduk bawah tu. Kat telaga Nabi Musa sekarang berada di dalam gereja lama, gereja Saint Catherine dipanggil. Gereja Saint Catherine, dalam gereja tu lah ada telaga yang digunakan oleh Nabi Musa untuk minum, untuk berwuduk. Jadi ramailah pelajar-pelajar Mesir dulu masa pergi sana, dia pergi minum air dalam telaga tu. Kalau tak tahu nak ambil berkat konon, kena marah dia orang sini. Sini kata mu jangan minum.
Dalam gereja ni diletak benda-benda kat gini kan jadi pasal lain pula. Tak sihir, tak apa benda kita tak tahu. Tapi itulah orang kata telaga yang pernah digunakan oleh Nabi Musa, dan Saint Catherine itu adalah salah seorang daripada pengikut kanan kepada Nabi Musa ataupun selepas daripada Nabi Musa. Mana orang alim lah dalam syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ketika nak lalu ikut Sinai itu, maka lalulah ikut orang kata Bukit Tur Sina. Nabi Musa tengok ada api. Ada api. Jadi Nabi Musa khabar, ini dirahkan dalam Quran. Nabi Musa khabar kepada isteri dia dan juga rombongan dia tu, duduk sini dululah. Aku nak naik atas, nak ambil api itu. Sekarang kita boleh buat panas tubuh sikit, ataupun kita bolehlah apa-apa yang kita boleh manfaatkan api itu. Nak pergi ke Bukit Tur Sina, di bawah tu ada satu kawasan yang dinamakan Wadi Al-Muqaddas. Wadi Al-Muqaddas dengan makna lembah suci. Nabi Musa masuk situ, tiba-tiba Nabi Musa mendengar firman Allah. Tuhan kata, ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buang seliparmu, sekarang kamu berada di Wadi Al-Muqaddas, wadi yang suci. Kejut Nabi Allah Musa. Dari situ diturunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa dan diberitahu bahawa dia adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia diutuskan untuk pergi balik ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun dan juga puak-puak Kipti supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi menyembah Firaun. Waktu tu Nabi Musa minta daripada Allah supaya jadikan Nabi Harun itu sebagai pembantu dia untuk melaksanakan dakwah tersebut. Dan Allah jelaskan mukjizat yang diberi kepada Nabi Allah Musa yang berupa tongkat dia. Begitu juga tangan dia, bila dia keluar akan mengeluarkan cahaya. Jadi dia pun jalan. Lepas pada peristiwa tu, dia balik ke Mesir sebagai seorang Nabi lagi, Rasul yang ada misi. Asalnya nak balik kampung je, nak tengok orang kata kaum kerabat je, tapi tidak. Dia dilantik menjadi Nabi dan juga menjadi Rasul. Maka bermulalah orang kata dakwah Nabi Musa akan Firaun. Dakwah Nabi Musa akan Firaun sampai ke peringkat Nabi Musa nak dibunuh oleh Firaun dan tentera-tentera dia. Sehinggalah Nabi Musa lari pula. Lepas pada tu dah dakwah dalam satu tempoh, dakwah teruk sangat, kena penindasan Nabi Musa, begitu juga dengan Bani Israel. Maka Nabi Musa diarahkan selepas pada tu keluar daripada bumi Mesir, balik semula kepada negeri Palestin. Hak tu yang bila sampai ke tepi laut, tak boleh nak pergi dah. Mungkin dilalu kot jalan lain kot. Kalau atas Sinai tu boleh sedikit gitu, ni ikut jalan dia Sinai. Nak pergi ke Sinai tu dia ada laut situ. Ada laut situ. Antara Mesir dengan Sinai, kalau kot atas tu boleh pergi kot darat. Kalau kot bawah ni mesti kena lalu ikut satu teluk Laut Merah ke apa dipanggil. Laut Kulzum ke apa dipanggil situ. Laut besar jugalah. Jadi di situlah berlakunya peristiwa Nabi Musa belah laut. Belah laut terbelah dua, sehinggalah Nabi Musa lalu kot dalam tu, Firaun kejar kot belakang. Bila dah habis dah, Bani Israel dah lepas dah kot darat sana, maka laut pun tertutup semula. Dan Firaun dengan tentera-tentera dia binasa dalam laut. Dan Firaun Nabi Musa tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan kekalkan dia untuk dijadikan pengajaran kepada orang-orang yang datang kemudian. Ditakdirkan Tuhan, Firaun tu jumpa semula. Kemudian dimumiakan dia, kemudian diletak dia dalam piramid lah. Dan sampai sekarang kita masih boleh tengok lagi Firaun Nabi Musa tu. Maknanya itulah Firaun yang Nabi Musa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni jasad dia tersimpan dalam muzium Firaun di Mesir.
Setengah-setengah ulama-ulama Azhar dia tak benar anak-anak murid dia pergi muzium tu. Sebab muzium tu tempat kenalah laknat waliyazbillah, sebab ada situ orang kata nunggu Firaun, Nabi Allah Firaun yang menyakiti Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebenarnya Firaun ni semua raja-raja Mesir dipanggil Firaun berlaku. Raja-raja Mesir dipanggil Firaun. Bukan semua Firaun tu jahat, tidak. Hak jahat ni, hak yang dilaknat ni, hak yang sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu kisah Nabi Musa sehingga dia bebas daripada kejahatan kezaliman Firaun. Dalam Quran juga disebut kisah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Satu hari Nabi Musa dia berpidato, dia berkhutbah, dia kabur orang, dia berkhutbah, kemudian ada orang tanya dia, siapakah orang yang paling banyak ilmu dia? Nabi Musa kata, akulah. Dan memang ia sungguh pun, sebab dia Nabi lagi Rasul. Akulah orang paling banyak ilmu. Tapi kata-kata tu Allah Subhanahu Wa Taala ajar dia supaya jangan sebut begitu. Allah wahyukan kepada dia, ada lagi orang yang lebih banyak pengetahuan dia daripada Nabi Musa. Mana lebih banyak pengetahuan daripada Nabi Musa tu bukan dalam semua perkara, dalam perkara-perkara tertentu. Kalau nak kira semua perkara, memang banyak Nabi Musa lah, sebab dia Nabi lagi Rasul. Tapi dalam perkara-perkara tertentu ada lagi orang lain yang lebih banyak pengetahuan dia dari Nabi Allah Musa. Itulah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa tanya di manakah ada Khidir itu, untuk dia nak pergi belajar. Untuk dia nak tahu dan dia nak pergi belajar. Dia beritahu tempatnya. Kemudian Nabi Musa pun berjalanlah dengan orang kanang dia, nama Yusha' bin Nun. Yang selepas daripada wafatnya Nabi Musa, dia dilantik menjadi Rasul untuk nak bimbing Bani Israel. Sampailah berjalan sampai satu tempat, dia pun nak makan. Nak makan, dia suruh keluarkan ikan dia, Hak yang dia nak makan lah. Hak ni kata, ikan tadi jatuh dalam laut. Jatuh dalam laut masa kita berehat tadi. Ikan yang mati dah tu, hak makanan tu jadi ikan semula, hidup semula, jatuh dalam laut, gerak oleh ada. Nabi Musa kata, apa dak khabar? Tepat tu yang Tuhan kata adanya abdun min ibadina tu, salah seorang daripada hamba kami tu. Yang hamba itu namanya Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Jadi dia pergi semula ke tempat tu, maka berjumpalah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka berlakulah orang kata peristiwa antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ringkasnya, Nabi Khidir kata nak jalan dengan aku. Nabi Musa nak bersuhbah dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata nak jalan dengan aku boleh, tapi dengan syarat jangan tanya. Dengan syarat jangan tanya. Nabi Khidir dia tak tertakluk kepada syariat Nabi Musa, tu kita kena faham. Sebab Nabi Khidir dia bukan Bani Israel. Dia Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Syariat dia hanya untuk kaum dia dan untuk orang yang hidup setempat dengan dia. Kadang-kadang pada satu masa tu ada 5-6 orang Nabi. Hak nu Nabi bangsa nu, hak nu Nabi bangsa ni, hak ni Nabi bangsa ni. Dia bukan seorang Nabi, semua orang lain kena ikut dia. Tidak. Syariat Nabi Muhammad je. Nabi seorang, tak kira bangsa apa, tak kira zaman mana, tak kira duduk di mana, semuanya kena ikut syariat. Nabi-Nabi sebelum daripada tu tidak begitu. Nabi Khidir ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata dia adalah Nabi lagi Rasul, tapi tidak diceritakan pula tentang umat dia. Ada yang kata dia hanyalah Nabi sahaja. Nabi ni orang yang ada wahyu, turun wahyu kepada dia, tetapi dia tidak disuruh untuk nak sebarkan kepada orang lain. Wahyu tu untuk kegunaan diri dia sahaja. Dan ada yang kata dia bukan Nabi, bukan Rasul, dia hanyalah wali. Kalau wali dia tak ada wahyu. Jadi kebanyakan para ulama kata dia ni adalah Nabi. Sebab akhir cerita dia dengan Nabi Musa tu, dia kata wa ma fa'altuhu an amri. Aku buat ni bukan aku nak buat, tapi aku dapat wahyu daripada Tuhan. Itu menunjukkan bahawa dia Nabi. Nak kata dia Rasul, tak ada umat, tak ada cerita tentang umat dia.
Jadi setengah ulama kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tu hak tengah-tengah. Maknanya nak kata dia rasul tak boleh juga, nak kata dia nabi ni tak juga. Jadi kita ambil pandangan bahawa dia tu adalah nabi. Tak boleh tanya. Kalau tanya tak boleh bersumpah dah dengan dia. Maka berlakulah peristiwa yang pertama. Dia lalu ikut satu, orang kata dia naik kapal. Orang dalam kapal tu, begitu juga penguasa kapal tu bagi layanan yang baik kepada dia. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir rosokkan kapal tu, sehingga kapal tu jadi rosak, bocor jadi. Nabi Musa kata, dah apa ni buat bocor gini? Nabi Khidir kata, tadi kan khabar dah kan, jangan tanya. Tak ingat dah ke? Nabi Musa kata, Allah, yelah salah. Ni habis hak tu, satu peristiwa. Maknanya Nabi Musa dah gagal dah situ, tak ikut syarat dah. Dia beri peluang lagi. Kali yang kedua pula, dia jumpa, lalu ikut satu kumpulan orang, ada budak-budak tengah duduk main. Tiba-tiba ada seorang tu, budak baik sangat-sangat, comel sangat-sangat. Tiba-tiba Nabi Khidir bunuh budak tu. Nabi Musa tak tahan apa benda main bunuh orang ni. Tadi buat jahanam barang orang, ni bunuh orang pula, tak tahan. Dia tanya. Nabi Khidir kata, buat apa yang mu tanya aku, khabar dah, jangan tanya kan. Baru Nabi Musa ingat semula. Nabi Musa kata, tak apalah, aku tak akan tanya dah. Kalau aku tanya lagi, mu tinggallah aku, tak apalah. Yang ketiga pula, lalu ikut satu tempat, lapar perut, minta dilayani oleh penduduk situ, tak layan setabuk. Awak tak kenal, awak tak tahu je. Dan ada satu tempat pagar nak runtuh. Jadi Nabi Khidir pun dengan inisiatif sendiri, tak ada orang suruh apa-apa, tolong betulkan semula pagar tu. Pagar tu. Jadi Nabi Musa kata, dah apa tolong betul, dia tak layang pun kita. Kalau dia layang kita boleh kot, tak kira kita tolong dia pula. Nabi Khidir kata, habislah. Sekarang dah habis dah. 3 kali dah. Mu tak tahan. Mu tak sabar. Kalau mu sabar, banyak lagi benda lain yang mu akan dapat tahu. Maka Nabi Khidir pun kabarlah sebab apa dia buat begitu. Dia apa? Dia bocorkan perahu, kemudian dia bunuh budak, kemudian dia bina semula, dia bantu orang sekali pun orang tak layang kepada dia. Kemudiannya Nabi Khidir kata, wa ma fa'altuhu an amri. Aku buat ni bukan aku nak buat gini. Aku buat ni aku dapat arahan daripada Tuhan. Jadi kalau orang kata Nabi Khidir dia buat dosa, itu salah. Setengah orang kata tengok hakikat dengan syariat. Nabi Khidir dia pandang hakikat, maka dia tak raih syariat, salah. Nabi Khidir kata, aku buat ni kerana aku disuruh. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Bila Tuhan suruh, bunuh orang pun jadi baik. Bukan maksiat, bukan dosa sama sekali. Nak kabur antara hakikat dengan syariat tak akan bertembung sama sekali. Nabi Khidir bunuh budak kecil. Nabi Ibrahim sembelih anak. Anak pula Nabi pula, akan jadi Nabi pula, melih. Korok tekok. Dosa ke Nabi Ibrahim? Dia langgar syariat ke? Tak. Itu dia melaksanakan syariat. Syariat ni hukum yang Tuhan turun. Tuhan perintah kepada kita. Nabi Khidir diperintahkan. Nabi Khidir diberi arahan. Maka Nabi Khidir melaksanakan perintah Tuhan, bukan makna dia nak langgar syariat sama sekali. Jadi walaupun kita kata apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu, kalau kita tak tahu, kita akan kata itu salah dari segi ukuran syariat. Sebenarnya tak salah, sebab Nabi Khidir itu Nabi, dia ada wahyu yang khusus, dia melaksanakan perintah Tuhan. Bila melaksanakan perintah Tuhan, tak timbul berlawan dengan syariat sama sekali. Jadi jangan pula ambil kesimpulan sini, tak apa orang hakikat, tak apa buat dosa. Macam ke setengah-setengah orang tak apa cerdik mana cakap, dia orang hakikat, tak apa, tak boleh ni orang syariat, hakikat ni dah tak begitu. Syariat maknanya melaksanakan perintah Allah, itu syariat. Hakikat untuk kita melihat tentang kebesaran, keagungan, ketuhanan Allah. Para ulama kata as-syariah an ta'budahu. Syariat untuk kamu sembah dia.
Kamu sembah Allah. Nak sembah Allah dengan syariat. Tak boleh dengan hakikat. Hakikat ni penyaksian mata hati je. Kalau untuk nak sembah Allah, untuk nak taat kepada Allah, itu dengan syariat. Asy-syari'ah an ta'budahu. Syariat untuk kamu sembah dia, sembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kamu taat patuh kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah an tashhadahu. Dan hakikat pula untuk kamu menyaksikan dia dengan hati kamu. Menyaksikan ketuhanan dia, keagungan dia, kehebatan dia. Oh, tu bukan untuk beramal, untuk nak menyaksi. Apabila hakikat itu dicampur dalam hati kita, maka kita pun nampak. Maka hakikat untuk kita saksikan. Sehingga orang yang diberi hakikat, dia akan nampak betul tentang benarnya Allah, tentang ketuhanan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang rahsia-rahsia di sebalik apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu haqiqah an tashhadahu wasyari'ah an ta'budahu. Syariat untuk kita. Jadi kalau kita nak belajar ilmu syariat, sebab kita nak sembah Tuhan, nak laksana perintah Tuhan, kena tahulah Tuhan perintah apa. Hak tu kena belajar. Manakala hakikat, orang tak belajar hakikat. Untuk nak tahu hakikat bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara beramal. Bila beramal kena dengan cara dia, Allah pun anugerahkan, barulah kita boleh menyaksikan hakikat. Hakikat antashhudahu, untuk kamu saksi. Syariat anta'budahu, syariat untuk kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kisah Nabi Khidir ni dimanipulasi dengan kefahaman yang salah, akhir sekali bawa kepada tindakan yang salah, sehingga mereka melihat antara syariat dengan hakikat ni saling bertembung antara satu sama lain. Sedangkan hakikat itu akan diperlihatkan oleh Allah setelah kita melaksanakan syariat dengan sempurna. Selama mana kita tak menyempurnakan syariat, perintah Allah, selama itulah Allah Subhanahu wa taala tak akan perlihatkan hakikat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hati kita. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang betul itu betul, dan diberi kekuatan untuk kita lakukan, kita laksanakan, dan yang batil itu batil, dan diberi kekuatan untuk kita tinggalkan. Jadi setakat itu untuk hari ini. Minggu depan sikit lagi. Nabi Musa dia meninggal 3 bulan, beberapa bulan je selepas daripada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam, dan dia dikebumikan di satu tempat yang namanya Kathiful Ahmar, di Semenanjung Sinai. Kalau kita pergi ke Semenanjung Sinai tu, ada dekat tu kubur Nabi Allah Musa alaihi salam. Betul ke tidak yang tu wallahu alam, tapi itulah yang dikatakan kubur Nabi Allah Musa. Di Sinai juga ada kubur Nabi Harun, kubur Nabi Harun alaihissalam. Di atas bukit gitu sikit kubur Nabi Harun. Ada 3 part kubur Nabi Musa, ada 3 part kubur Nabi Harun pun ada 3 part. Jadi mana sebetul pun tak tahu. Ala kulli hal, part dia di Sinai. Nabi kita masa Isra' dan Mi'raj, Nabi kita melewati kubur Nabi Musa. Nabi kabur fi Kathifil Ahmar, satu tempat namanya Kathifil Ahmar, dan aku tengok Musa sedang bersolat di dalam kubur dia. Solat di alam barzah, bukan solat macam kita, wallahu a'lam lah guna-guna keadaan dia. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan minggu depan pula kita pergi kepada kisah Nabi Ilyasa pula. Nak 25 orang Nabi ni sekurang-kurangnya nama dia kita kena tahu. Walaupun kisah dia kalau kita tak tahu pun tak apa, tak dosa. Tapi kalau tahu, satu kelebihan. Kerana seseorang tu lagi kita kenal dia, lagi kita cinta kepada dia. Lagi kita cinta kepada seseorang, lagi dekat kita dengan dia, dan nanti kita akan dihimpunkan bersama-sama dengan dia. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ترتضي وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم